Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'ala huzna sahla idza syi'ta bihi sahla. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta as-samawati wal ardh. Allahumma ja'al fi qulubina nura wa fi sam'ina nura wa fi basarina nura wa fi lisanina nura. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabi wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpah kurnianya, fadlanya, rahmahnya, inayahnya. Dapat ketemu lagi kita pada hari ini untuk membicarakan kitab Sirajul Huda pada menyatakan aqidah ahli taqwa karya al-alim al-allamah Syekh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Badawi Sambawi rahimahullahu ta'ala, pada muka surat 41, betul eh? 9 baris daripada atas. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka berkatalah musannif Imam Sanusi, wa yu'khadhu minhu tanazzuhu ta'ala 'anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi wa illa lazima iftiqaruhu ila ma yuhassilu wardahu ma yuhassilu gharadahu. Artinya diambil daripadanya, yakni istighna, difahami daripada istighna itu mengeluarkan fawaid, mengeluarkan kefahaman. Apa dia? Tanazzuh, maha suci Allah Ta'ala daripada segala gharad. Jadi bila kita katakan Allah Ta'ala itu maha terkaya, maka sucilah Tuhan itu, maha suci ataupun mustahillah Allah Ta'ala itu daripada gharad. Jadi yang dimaksudkan dengan gharad di situ kata apa dia? Yang ni maksud pada pekerjaannya dan segala hukumnya. Dan jika tiada maha suci Allah Ta'ala daripada segala yang demikian itu, nescaya lazim berkehendak ia Allah Ta'ala kepada barang yang menyampaikan maksudnya, menyampaikan objektifnya. Tetapi berkehendaknya Allah Ta'ala kepada yang menyampaikan maksud itu batil. Jadi antara perkara yang kita fahami daripada terkayanya Allah Ta'ala itu, terkayanya Allah Ta'ala itu ialah mustahillah perbuatan Tuhan itu atas dasar gharad. Gharadnya apa dia? Gharad ialah ibarat daripada wujudnya perkara yang membangkitkan, yang membawa kepada Allah Ta'ala menjadikan perbuatan daripada beberapa perbuatan. Contohnya macam mana? Seandainya gharad Tuhan menciptakan batang pisang itu untuk Tuhan menciptakan buah pisang,
Gharat Tuhan menciptakan bumi ini kerana untuk didiami oleh manusia. Dengan makna yang lainnya, terhenti sebelum nak menciptakan buah pisang mesti ada batang pisang. Terhenti nak menciptakan manusia itu perlu diciptakan dahulu bumi. Ini dinamakan sebagai perbuatan Tuhan itu atas dasar gharat, artinya terpaksa, berobjektifkan. Sama ada kita katakan gharat itu maslahah bagi Tuhan ataupun maslahah bagi hamba, bagi makhluk. Maslahah bagi Tuhan contohnya maslahah bagi Tuhan. Kalau Tuhan tidak menciptakan akan makhluk, tidak menciptakan akan manusia, maka tak adalah sesuatu yang menyembah Tuhan. Kalau Tuhan tidak menciptakan orang yang beriman, orang yang muslim, orang yang taat, maka tak adalah yang menyembah, tidak adalah yang bertasbih kepada Tuhan, yang memuji pada Tuhan. Maka Tuhan menciptakan makhluk manusia yang mukmin itu agar adalah orang yang nak memujinya, yang nak menyembah dia, yang nak mengiktirafnya sebagai Tuhan. Kalau tak ada manusia-manusia macam tu, tak adalah Tuhan itu sebagai Tuhan. Jadi terpaksalah Tuhan menciptakan manusia-manusia tersebut yang melakukan ketaatan, yang beriman kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menciptakan, tidak menurunkan, tidak membangkitkan, tidak memutuskan para rasul-rasul, maka manusia semua akan dalam keadaan kesesatan. Seorang pun tak tahu macam mana nak menyembah Tuhan. Bila seorang pun tak tahu menyembah Tuhan, sebab apa tak tahu cara, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Bila dimasukkan ke dalam neraka, maka ini adalah suatu kezaliman bagi Tuhan. Maka maslahah untuk manusia itu dimasukkan kepada syurga, perlulah Tuhan menghantarkan seorang rasul ataupun utusan-utusan yang mengkhabarkan bagaimana nak beribadat, bagaimana nak menyembah Tuhan. Jadi terpaksalah, nampak? Terpaksalah Tuhan mewujudkan hukum hakam. Terpaksalah Tuhan mengutuskan para rasul. Atas alasan apa dia? Untuk maslahah bagi manusia, maslahah bagi makhluk. Jadi kalau begitu, perbuatan Tuhan menciptakan rasul, menghantarkan rasul, bukan atas pilihan Tuhan, bahkan kerana Tuhan itu digagahi, Tuhan itu berhajat, Tuhan itu mesti mengaturkan atau menghantarkan, memutuskan akan rasul. Kalau tak ada rasul, maka masalah untuk manusia itu tidak akan tercapai. Ini dinamakan sebagai perbuatan Tuhan itu kerana gharat. Ini adalah perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Kerana kalau kita katakan gharat, Tuhan itu ada gharat, ada tujuan, dengan maksud terpaksa lakukan, bukan atas dasar iradah dia, bukan atas dasar ikhtiarnya, maka ianya merupakan sifat noksan bagi ketuhanan. Kalau begitu, bila Allah Ta'ala itu bersifat dengan istighna, Tuhan itu bersifat dengan terkaya, maka ternafilah perbuatan Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu kerana gharat. Oleh kerana itulah kita ahli sunnah wal jamaah, kita mengatakan perbuatan Tuhan itu hikmah. Bukan Tuhan melakukan sesuatu dengan hikmah. Kita ini niat mazhab Abu Hasan al-Asy'ari. Mazhab kita Abu Hasan al-Asy'ari, perbuatan Tuhan itu sendiri adalah hikmah. Dengan makna yang lainnya, setiap perkara yang Tuhan jadikan semuanya adalah hikmah. Bukanlah Tuhan menciptakan sesuatu dengan hikmah, dengan maksud yang lain. Tuhan boleh menciptakan sesuatu yang lain bukan tanpa dengan tanpa hikmah, bukan begitu. Inilah pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi kalau Tuhan tak ciptakan batang pisang tadi, maka tak bolehlah terciptanya buah pisang. Kalau tak ada buah pisang, maka manusia tak boleh makan pisang. Maka bila manusia tak boleh makan pisang, dan juga pokok-pokok yang lain, tumbuh-tumbuhan yang lain, beras, padi, gandum, apa semua tu, maka manusia tak boleh hidup. Maka tidak wajib Tuhan melakukan salah wal aslah terhadap manusia.
Kalau begitu, wajib Tuhan menciptakan perkara-perkara yang rentetan daripada objektif-objektif tersebut. Ini perkara mustahil bagi Tuhan. Sama ada kembali kepada makhluk ataupun kembali kepada Tuhan. Oleh kerana itulah kata pengarang, berkehendak Allah kepada yang menyampaikan maksud itu batil. Tuhan itu bersifat dengan berkehendak. Macam mana Tuhan bersifat dengan fakir? Boleh saja Tuhan menciptakan manusia, tak ada bumi, tak ada udara pun, tak ada tanah pun, tak ada makan pun. Hidup begitu saja. Malaikat relax kita makan pun, boleh hidup. Tapi hikmah Allah Ta'ala menciptakan kita sekarang ini adanya atas dasar sebab musabab. Itu hikmah. Sama ada kita nak mendalami akan hikmah, memahami hikmah tersebut, rahsia-rahsia tersebut ataupun tidak. Kata Imam Sanusi, kaifa wa huwa jalla wa azza al-ghaniyyu an kulli ma siwahu. Artinya, betapa kiranya, kaifa, macam mana pula Tuhan itu berhajat. Jadi betapa kiranya sah berkehendak Allah kepada yang menyampaikan maksudnya, padahal ia ya Allah Ta'ala, Tuhan Jalla wa Azza, yang kaya, Al-Ghani, yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Yang ni tiada sah Allah Ta'ala bahawa berkehendak ia kepada barang yang lain, kerana ialah Tuhan, kerana dia Tuhan telah istighna, telah terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Nama ilah, mustaghni an kulli ma siwahu, yang terkaya daripada tiap-tiap satu. Bahkan wa kullu syai'in muftaqirun ilaihi, wa kullu syai'in, tiap-tiap satu itu berhajat kepada Tuhan. Jadi kita fahami di sini bahawasanya dengan istighna itu maka ternafilah Tuhan, perbuatan Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu kerana gharad. Lainlah kalau kita ni hantar anak sekolah tu sebab nak cerdik. Hantar anak cerdik tu supaya hidup dia sempurna, supaya dia dapat kerja. Dia tahulah cara nak hidup, cara nak bekerja, dapatkan kewangan, dapatkan duit. Dia bekerja tu sebenarnya untuk apa? Untuk keperluan makan, minum, tempat tinggal. Makan, minum, tempat tinggal tu apa? Untuk apa? Untuk kelangsungan hidup dia. Itu kita punya gharad, antara satu terkait dengan satu, terkait dengan satu. Itu gharad perbuatan kita. Tapi beza Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala itu bersifat dengan macam mana? Berkait dengan latif. Maha mengetahui secara detail, secara rinci. Tidak ada penghujung. Kita tahu antara satu lah. Kalau tak ada budak, tak ada UPSR. Sekarang ni tak ada UPSR lah. Sekarang ni ada UPSR apa dia? PJSK ke PKSK lah tu. Nak masuk sekolah asrama contoh ni. Dia peperiksaan tu untuk masuk sekolah terpilih. Masuk sekolah, masuk biasa. Kalau boleh tak payah masuk biasa lah. Tapi tak boleh kalau tak masuk biasa tadi kalau kita nak masuk sekolah asrama. Yang baik. Jadi sekadar tu, kita tak masuk biasa. Tujuan apa dia? Budak masuk sekolah baik, anak kita masuk sekolah baik tadi, kempuannya dia punya pemalas. Kalau di sekolah harian ni balik rumah main telefon je kerja. 2 pagi, 3 pagi pun tidur kan. Jenuh pula mak bapak bergaduh pasal anak. Awak dia tak sembunyikan telefon, awak dia lalai dia bergaduh lagi bini. Anak punya macam mana? Anak main telefon. Jadi sebab tu kita nak masuk asrama. Yang kita nampak kata tu kerana asrama ni konon-kononnya, jadi orang boleh jaga anak kita, didik anak kita. Kita 2 orang anak kita tu kita tak mampu didik. 200-2,000 orang dalam sekolah tu, nak harapkan 180 cikgu jaga. Kau 2 orang kau tak dapat didik. Tiba-tiba kena sesar sikit je, sesar. Kau punya mengamuk, macam mana kau tu anak raja. Kau pun tak lagan nak jaga anak kau, tiba-tiba kat sekolah kau datang serang hari malam. Jadi kita masuk sekolah menengah tu konon-kononnya SPM dia biarlah baik sikit. Untuk apa? Untuk masuk sambung belajar universiti tadi. Tu rentetan kita nampak setakat itu. Puncanya macam mana kita nak kehidupan dia selesa pada masa yang akan datang tu.
Ada pun dia punya rintangan-rintangan, apa kelok-belok mana laluan-laluannya, sekadar yang kita tahu. Sedangkan semua budak ataupun seorang yang berjaya ketika dewasanya, tak semestinya dengan pelajaran yang tinggi-tinggi, tak semestinya dengan sijil yang besar-besar. Bahkan budak yang SPM tak lulus pun kadang-kadang dia lah lebih berjaya dunia akhirat. Itu kita nak situ. Tapi laluan dia terhad, kita faham. Pengetahuan kita terhad kefahaman. Berbeza Allah Ta'ala mengetahui setiap satu rintitan dia, punya rincian. Itu dinamakan sebagai Tuhan bersifat dengan latif. Oleh kerana itulah, nampak sekarang macam bala, tapi hikmah di sebaliknya kita tidak tahu. Itu sebab kita katakan hikmahnya kita tidak tahu. Kenapa? Kerana perbuatan Allah Ta'ala itu berdasarkan kepada apa dia? Berdasarkan kepada iradah, berdasarkan kepada ilmu. Yang mana ilmu Allah Ta'ala itu ialah bersifat dengan latif, mengetahui secara rinci. Kita sekadar batasan yang kita lekuk-lekuk yang kita anggarkan saja. Lalu kata Imam Sanusi lagi, wa yu'khadhu minhu aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinati wala tarkuhu. Artinya dan diambil daripadanya pula, dipahami daripada istighna itu, kefahaman daripada istighna terkaitnya Tuhan itu, bahawasanya ya Tuhan tiada wajib atas Allah Ta'ala, tak wajib Allah Ta'ala memperbuat akan sesuatu. Kalau tadi Tuhan memperlakukan sesuatu, Tuhan melakukan sesuatu kerana berhajat, itu perkara mustahil. Yang ini pula ialah bila Tuhan itu terkaya, iaitulah Tuhan tak wajib buat sesuatu dan tak wajib meninggalkan sesuatu. Daripada segala mungkin, dan tiada pula wajib meninggalkan mungkin tadi. Jadi Tuhan tak wajib melakukan sesuatu dan Tuhan tak wajib meninggalkan sesuatu. Dengan makna yang lainnya, perbuatan Tuhan itu ialah perkara yang harus. Yang kita fahami di sini macam mana? Tuhan nak cipta makhluk ke, tak nak cipta makhluk ke, harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dinamakan sebagai ta'alluq bagi kudrah. Ta'alluq bagi kudrah dinamakan sebagai ta'alluq hadis itu ialah merujuk kepada perbuatan Allah Ta'ala. Ianya bersifat dengan harus, dengan makna yang lain ni, Tuhan nak bertindak ke tak bertindak ke, Tuhan nak ciptakan ke tak nak ciptakan, semua bebas bagi Allah Ta'ala, tak wajib. Sesuailah dia punya persekitaran ataupun perkaitan ataupun muta'allaq bih bagi kudrat itu ialah perkara-perkara yang bersifat dengan boleh ada, boleh tiada, sesuai dia. Maka diisyaratkan oleh musannaf, itulah Imam Sanusi, perkataan yang tersebut itu kepada simpulan iman yang wajib kita ketahui akan dia. Jadi ini dah masuk penutup dia, iaitu keadaan Allah Ta'ala harus menjadikan akan mungkin, tiada wajib dipahamkan yang demikian itu daripada istighnahu an kulli ma siwahu. Jadi dipahami apa dia? Istighnahu an kulli ma siwahu, terkayanya Tuhan daripada tiap-tiap sesuatu, bererti Tuhan tak wajib buat sesuatu perkara yang mungkin dan tak wajib Tuhan meninggalkan perkara yang mungkin. Pahami daripada terkayanya Tuhan itu ialah Tuhan itu maha suci daripada gharat-gharat atas perbuatannya dan juga hukum hakamnya. Itu dipahami daripada istighna Allah Ta'ala. Selain daripada istighna itu terkandung maksud wajib Tuhan bersifat dengan sama, basar dan juga kalam. Itu istighna. Lalu kata pengarang ni, kata Imam Sanusi, izlau wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan kathawabi masalan
lakana jalla wa azza muftaqiran ila zalika syai'in yatakammalu bihi gharaduhu. Artinya, dari kerana jikalau wajib atas Allah Ta'ala suatu daripadanya, menjadikan mungkin pada akal, seperti pahala seumpamanya, nescaya adalah Jalla wa Azza berkehendak kepada yang demikian suatu selain padanya, supaya sempurna dengan dia maksudnya. Sempurnalah ataupun untuk menyempurnakan objektif Tuhan. Tetapi berkehendak Allah Ta'ala kepada yang demikian itu batil, tiada sah. Kerana ia Tuhan yang bersifat dengan istighna terkaya angkul lima siwahu. Jadi apabila Allah Ta'ala menciptakan, Allah Ta'ala menjadikan, menurunkan hukum hakam, Allah Ta'ala memfardukan solat 5 waktu, Allah Ta'ala memfardukan ibadat-ibadat, Allah Ta'ala memfardukan keimanan kepada kita. Kalau tak ada keimanan, Tuhan tak tahu nak buat macam mana, nak masuk syurga neraka ni macam mana. Macam mana Tuhan nak letakkan siapa yang paling tinggi, siapa martabat-martabat dia punya kategori-kategori ketinggian kemuliaan. Jadi nak tak nak terpaksa wujudkan ibadat-ibadat. Dengan ibadat tersebut barulah Tuhan boleh pilih yang mana lebih tinggi, yang mana lebih rendah. Siapa banyak buat maka makin tinggilah kedudukan dia. Jadi berhajat Tuhan kepada hukum hakam tersebut. Berhajat Tuhan kepada peribadatan tersebut untuk menilai, meletakkan seorang itu di mana kedudukan-kedudukan itu. Kalau begitu, Tuhan berkehendak kepada ibadat tersebut. Tuhan berhajat kepada ibadat. Yang mana ibadat itu ialah perbuatan hamba. Kalau begitu, Tuhan itu bersifat dengan nuksan, kekurangan. Kenapa? Kerana berhajat. Yang mana berhajat itu ialah perkara mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ternafilah perkara tersebut daripada keterfahaman istighna Allah Ta'ala, terkaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap sesuatu. Nyata, maka nyatalah tiada wajib atasnya atas Tuhan membuat suatu daripada segala mungkin. Maka hanyalah harus jua. Harus saja Allah Ta'ala. Bak kata Syekhul Aqab bin Arabi, boleh saja Tuhan nak menciptakan manusia ini, tak ada bumi, tak ada apa-apa pun, tak ada neraka. Boleh saja Tuhan menciptakan puk-puk masuk dalam jasad, roh masuk dalam jasad, kita berada di syurga. Tak ada masalah pun, boleh saja Tuhan nak cipta macam tu. Ini perkara yang harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang berlaku sekarang ini ialah Allah Ta'ala menciptakan sunnatullah fil kaun dengan sebab musabbab. Jadi setiap kita ni ada sebab musabbab. Kau tak kerja tak dapat gaji. Tak banyaklah kau punya, tak dapatlah kau makan mewah. Kau tak belajar tak dapat ilmu. Kau tak fikir tak ada dapat pengetahuan. Tak belajar tak dapat ilmu lah, tak fikir tak dapatlah natijah. Tak datang masjid, tak dapatlah kau ilmu. Kau duduk kat kedai kopi, kau main game, kau main dam, tiba-tiba kau dapat ilmu ilham. Mana kau belajar? Tak ada, dia kena belajar. Kena usaha. Sebab musabab. Jadi kalau tak ibadat banyak, tak adalah kau punya pahala banyak. Itu sebab musabab Allah Ta'ala ciptakan. Jadi dengan makna yang lain macam mana? Tuhan mentajallikan, Tuhan menzahirkan, dinamakan sebagai tanda-tanda. Tanda-tanda. Tanda-tanda macam mana? Kau dah kerja ni, sebagai tanda-tanda, cukup bulan dapat dah gaji. Itu tanda. Kau dah ibadat ni, tak semestinya kau masuk dalam syurga, tak ada. Tapi tanda dah ada. Tanda itu tanda saja. Tanda dah ada. Banyak bagus orang kat dunia ni. Maknanya kat akhirat tinggilah kedudukan dia. Itu tanda. Kau ni tahu macam Tuhan. Tak, ini maka sebagai konsep sebab musabab. Ini kita lihat konsep sebab musabab ni. Adapun yang hakikinya yang masukkan ke dalam syurga neraka ialah Tuhan. Memang itulah kaedahnya. Oleh kerana itulah apabila kita meletakkan atas qasad apa dia? Atas nama meyakini, yakin dengan maksud apa dia? Ghalabatul zan. Ulama sebagai ulama apabila bicarakan seorang aulia illah,
Mana ulama ni tahu dia tu wali Tuhan, bukannya dia jumpa Tuhan pun. Macam mana dia tahu tu wali? Itu dinamakan sebagai konsep ghalabatul zon. Maknanya berat, sangkaan cukup berat orang inilah ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan tanda-tanda. Kalau kita katakan sebagai yakin qat'i, siapa tahu tentang perkara-perkara yang hakiki kecuali Allah Ta'ala, kecuali Allah Ta'ala yang maklumkan, kecuali Allah Ta'ala yang khabarkan. Tapi dari sudut sunnatullah fil kaun, dari sudut sebab musabab, maka ada tanda-tanda. Macam mana tandanya? Dengan karamahnya, dengan dia punya penulisannya diguna pakai oleh manusia, dengan dia punya pujian-pujian manusia terhadapnya, dengan dakwahnya tadi diterima oleh masyarakat, dengan orang bila jumpa dia banyaknya perkara-perkara yang suka dapat dipermudahkan, orang yang bertengkar bila dengar suara dia, apabila dapat nasihat dia dapat merasa reda, orang yang makin dekat dengan dia semakin dekat kepada Tuhan. Ini semua tanda-tanda. Maka diletakkan ghalabatul zon, dinamakan sebagai yakin pada sudut sebutan. Dia bukan yakin qat'i, tidak. Tapi ghalabatul zon maknanya ini adalah orang yang ada keistimewaan. Dia bukan sebagai wali min awliyaillah. Itu je, sekadar tanda-tanda. Ini orang kita kata wali kan tu, ini mana kau tahu ni perkara ghaib. Ni wahabinya punya otak memang dungu sikit. Dangkal otak dia, dangkal. Kalau macam tu, kau jangan pergi masjid ramai-ramai ni, bukan tentu masuk syurga pun. Itu tanda-tanda macam mana dia pergi masjid, dia ahli masjid, dia ahli solat, dia ahli ibadat. Itu tanda-tanda dia. Jadi sebab musabab kita pegang pada sebab musababnya, walaupun bukan yang ibadat itu yang mewajibkan seorang itu masuk ke dalam syurga, bukan. Bahkan Allah Ta'ala dengan limpah kurniaannya, tapi sebab musabab itu yang kita lihat. Dan itulah yang Allah Ta'ala ciptakan alam buana ini. Ini kau tidak faham. Kalau kata bila sufi saja tolak sebab musabab, bohong kan? Sufi pun bicarakan sebab musabab cukup panjang lebar. Macam mana ibadat itu sebagai tanda atas dasar sebab musabab seorang itu sebagai ahlilah. Jadi perbuatan Allah Ta'ala harus idh la yajibu fi haqqihi ta'ala ila ma huwa kamalun lahu. Artinya kerana tiada wajib pada hak Allah Ta'ala. Ini bila kita katakan harus bagi Allah Ta'ala, kita bicarakan tentang sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, satu yang harus, iaitulah melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu, menjadikan sesuatu makhluk menjadikan makhluk ataupun meninggalkan menjadikan makhluk, tidak menjadikan makhluk, adalah harus bagi Allah Ta'ala. Harus di situ ialah sifat bagi ataupun hukum bagi ta'alluqun kudrah. Sedangkan Allah Ta'ala itu wajib, mesti semuanya adalah wajib. Yang harus itu ialah ta'alluq bagi kudrah. Itu yang kita namakan sebagai sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Jadi artinya kerana tiada wajib pada hak Allah Ta'ala melainkan barang yang ada ia kesempurnaan baginya. Jadi sifat yang wajib Allah Ta'ala iaitulah kesempurnaan. Apa jua ciri-ciri kekurangan maka ternafi. Itu dinamakan sebagai ghaniyul mutlaq. Kita bicarakan tentang apa dia? Asma'ul husna tu al-ghani tu ialah ghani mutlaq tu. Bila kita katakan ghani, seorang tu kaya, seorang tu kaya. Kaya tu, yang lain lebih kaya, maka yang ni tak kaya, yang ni kaya. Ini nisbah. Mana kait, ada kait itu. Ada pun Allah Ta'ala, ghani yang mutlak, tak. Tiap-tiap sesuatu itu berhajat kepada dia. Imam Ghazali mengatakan, yang masukkan dengan ghani ni ialah dia tak berhajat kepada orang. Itu ghani. Ghina, kaya tu maknanya dia tak berhajat kepada orang. Tak kira orang berhajat kepada dia ke tak berhajat kepada dia, tapi dia kaya di sendiri, maknanya dia tak perlu pada orang. Tapi bila kita katakan Allah Ta'ala itu ghani mutlak, itu ialah Tuhan itu tidak berhajat kepada sesuatu yang lain, dalam masa yang sama yang lain mesti berhajat kepada dia. Itu dinamakan sebagai ghani mutlak. Itu dinamakan sebagai al-ghani. Perkataan ghani itu
Kaifa wa huwa jalla wa azza al-ghani an kulli ma siwahu. Artinya betapa kiranya berkehendak Allah Ta'ala kepada suatu, padahal ia Tuhan Jalla wa azza yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Yang tiada menerima akal sekali-kali berkehendak Allah Ta'ala kepada suatu. Kerana ialah Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya kan, ia adalah bersifat dengan mustaghnin an kulli ma siwahu wa muftaqarun ilai kullu ma siwahu kullu ma adahu. Sesuatu yang lain tu berhajat kepada dia. Wa muftaqarun ilai kullu ma adahu. Jadi kita fahami tentang istighna'nya Allah Subhanahu wa taala. Jadinya la ilaha illa ma'budah. Tiada Tuhan, maksud Tuhan ilah itu ialah ma'budun bihaqqin. Ma'budun bihaqqin. Jadi ilah itu zat yang bersifat dengan uluhiyah, ilahiyah. Zat yang bersifat dengan ketuhanan itu ilah. Jadinya bila kita katakan zat yang bersifat dengan ketuhanan, bererti dianya adalah ma'budun bihaqqin. Ma'budun bihaqqin ialah yang disembah dengan sebenar-benarnya. Itu ma'budun bihaqqin, itu namakan sebagai ilah. Barulah, kalau dialah yang disembah sebenar-benarnya, mestilah dia itu tak berhajat kepada yang lain, bahkan yang lain berhajat kepadanya. Dia tak berhajat kepada yang lain bermakna dia bersifat dengan istighna. Yang lain berhajat kepadanya ialah iftikar tiap-tiap satu kepadanya. Jadi daripada ma'bud itu adanya adanya istighna, adanya iftikar. Jadi istighna, iftikar ini ialah sifat. Kalau zat atau sesuatu yang bersifat dengan istighna dinamakan sebagai mustaghnin. Jadi la ma'buda bihaqqin ay la mustaghniyan ila kulli ma siwahu wa muftaqiran atau muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Jadi yang disembah, sesuatu yang disembah dengan sebenar-benarnya ialah sesuatu yang terkaya daripada tiap-tiap sesuatu yang lain dan berhajat kepadanya oleh sesuatu selainnya. Yang lain berhajat kepada dia. Jadi daripada ma'bud itu maka fahamlah akan istighna dan juga iftikar. Ini kita faham betul-betul, barulah kita zikir itu bermakna la ilaha. Barulah mantap kata, mantap. Kalau nak tadabbur Quran tu memang qul huwallahu ahad daripada awal kul sampai hujung tu orang tanya pun dah tak tahu maksud dia sekarang. Susah nak tadabbur Al-Quran, faham betul-betul la ilaha illallah, fahamkan betul-betul. Daripada faham itulah kita tadabburkan la ilaha illallah, itu barulah dapat menyintap hati, barulah dapatnya khusyuk. Tak ada lah zikir bila nak habis ni Pak Imam ni kau baca 33 kali cukup dah, nak baca kebadal 100 kali ni. Pada lapar macam nasi Arab depan ni. Ya, sebab dia zikir sebut pada la ilaha illallah tak faham langsung makna dia. Kita bicara tentang apa? La ilaha illallah ini salah satu daripada ayat Al-Quran. Bagaimana Imam Ghazali menguraikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Konsep yang bukan sebagai apa dia? Khusyuk dalam pembacaan Al-Quran. Dia berperingkat tadarruj. Peringkat macam mana mula-mula kita fahamkan dari segi maksud-maksud. Kemudian kita fahamkan daripada huraian-huraian. Kemudian kita fahamkan sampai peringkat macam mana? Sampai peringkat kita faham merasakan, bukan sekadar kita mendengar, kita menyebut. Bahkan bagaikan kita mendengar guru menyebut. Bahkan bisa satu peringkat macam mana? Bahkan kita mendengarkan Nabi SAW menyebut. Bahkan sampai peringkat macam mana? Mendengarkan para Jibril menyebut. Bahkan satu peringkat, itu dinamakan sebagai tajalli fi sifatil kalam. Bertajalli pada sifat Allah, sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Analogi mudah macam mana? Analogi mudah.
Apabila kita biasa menyebut Imam Ghazali, Imam Ghazali, Imam Ghazali, Imam Ghazali, menyebut, kita faham tentang pemikiran dia, tentang perbahasan dia. Tiba-tiba kita baca karyanya yang mengagumkan kita. Bila kita bacakan karya yang mengagumkan kita itu, kita bagaikan terbayangkan bagaimana dia sedang menulis, menyampaikan maksud kepada kita dalam bidang itu. Itu nak membayangkan, artinya bila kita biasa mendengar, mentadabbur, kita fahamkan pemikiran sampai peringkat macam mana. Bila kita baca ayat-ayat yang rare tadi, kita bagaikan kita sedang dia sedang tengah berkhitab dengan kita, sedang menyampaikan apa yang dia faham, yang kita rasakan. Itu manusia sama manusia. Bayangkan kalau kita mendengarkan kalam Allah itu, Tuhan berkhitabkan kepada kita. Dia mengalah diuraikan. Ini kita dah 70 tahun tapi tak pernah rasa macam tu. Letih lah kita. Mudah-mudahan kita Allah Ta'ala berikan kita nikmat kelazatan ibadat seperti itu. Jadi wa amma iftiqaru kulli ma adahu ilai jalla wa azza fa huwa yujibu lahu ta'ala al-hayatu wa umumul qudrati wal iradati wal ilm. Segala yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan, kesilapan, kebaikan, kegelinciran itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taj'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.